Ramai yang tanya, kalau gearbox rosak dia jadi macam mana? Simptom gearbox rosak. Elok lah itu sebab kita tak buka lagi gearbox ni. Dan untuk info, ni adalah produk Alza tahun 2014 ke atas. Mana kata dia punya distik dekat gearbox tu di hadapan. Dan apa kerosakan di bahagian gear produk Alza ni? Bila kita cek dengan scanner, naik P0730 gear ratio malfunction. Dan dalam masa yang sama akan ada lampu AT yang blinking di meter. First, gear ratio malfunction. Yang kedua, gear reverse tak masuk. So, bila kita masuk ke gear R, nampak lah? Gear dah masuk ke gear R. Nampak tak ni? Kita tekan minyak, kereta tak bergerak. Dan inilah simptom gearbox rosak. Bukan yang gear bush ini pecah. Lagi ada netizen kata, gear bush tu pecah. Lah ni bukan masalah gear bush. Lah ni masalah dengan gear reverse. Dan kalau hampa tengok dekat sini, nampak tak tu? Lampu AT menyala. Dan bila kita rem, nampak tak tu? Kereta tak bergerak. Dan inilah simptom gearbox kalau jadi dah parah. Dan hampa bayangkan, tak lama lagi kita nak masuk ke bulan puasa, nak masuk ke bulan Ramadan. Kalau kata kita rosak dekat highway, rosak dekat plus, rosak dekat stesen minyak, macam mana kita nak buat? Sebab tu sebelum hampa nak jalan jauh, pastikan kereta hampa dalam keadaan yang terbaik. Dan kalau area Pulau Pinang balik pulang, tak tahu tempat nak servis kat mana, tak tahu tempat nak overhaul gearbox kat mana, tu cari kami di AYD Auto Service balik Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai seperuntukan hampa dan tolong repost video ni agar dapat kita sebarkan kebaikan ni kepada insan-insan yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum.